Ni kalau nak tahu apa dia boleh cek online kan dia. Tanya. Dinamik. Everyone, so we are going to Iman punya sekolah. Kita ambil result SPM here. Sorry guys. Tahu ah. Kamu kan nak pergi sekolah Iman? Dah letak make up lagi. Make je lah cepat. Kenapa cakap, kenapa minta maaf? Apa salah kau? Kalau Dia kasar bahasa. kalau aku marah, aku apa buat aku sakit hati. Kita kasar bahasa. Okay, apa perasaan kau sebelum ambil? Perasaan takut. Tengoklah kita lepas. This is before. Target apa? Hanya Allah saja yang tahu. Allah. InsyaAllah boleh. So we are, kita kat mana? Kita dekat in front of Iman punya sekolah. Jangan tersampai di gaya. Nervous tak? Biasa. Standard. Typical. Kau dah turun tu? Ada dah tu. Yalah. Tunggu ni. Mana Iman bisa belakang? Ambil video. I nak interview seorang-seorang. Apa rasa I cakap je? Perasaan saya sebelum ambil result ni sedikit nervous. Harap-harap dapatlah lebih dari 5A. InsyaAllah. Okay, nama Faiz Zikri. Gelap Faiz Zikri. Terima kasih. Cikgu dia guys, ramai betul. Dah tanya lah. Jubah hitam ni jubah putih guys. Mana ni? Oh tu lah Iman. Saya tengah satu. Mesti dia dah tanya spoiler. Perasaan ibu. Perasaan Reda je lah. Apa yang dia buat tu. Dan apa ni? Dia dah usaha. Dah usaha dah. Dia terima je lah. Apa yang terbaik. Okay, perasaan ayah. Tunggu je lah. Perasaan kakak. Okey je. Sebab biasalah baru SPM. Berapa tahun dah weh? Tinggal sekolah. Tahun 2019. Aku tanya berapa tahun? Kira lah 2026 ke tak? 2019. Kata student master, kira sendiri. Calculator ada, ChatGPT ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ucapkan jemput Cabanai SPM 2025 sikit dengan Dr. Lelaki. Senyum saja, saya okey je. Kita dah ada calon pertama. Boleh? Okay. Okay. Mana? Okay, bismillah. Kita boleh. Ya, habis-habis 12 ni. Tengok jadi. Tahu apa dia boleh cek online kan dia. Boleh lah. Dah check ke? Tak. Mana surprise semua cek. Tak lah.
parents menyebut tengok Riza dan orang lain. Kami tahu dia kecil semua. Tapi mungkin they are a family, so macam together. Yang terbaik. Saya bacakan apa? Tanya. Nak ambil gambar tak kat bini sign tu? Ya, Tak nak? tak nak. Ambil gambar dengan ibu ayah tak nak? Dah ambil dah Nanti, gambar. Banyak shoot. Tadi Farah ambil dengan Ni, dia nak tengok hello. Dia fotografer. Itu pun cari sekolah. Dah calon. Gambar. So masuk rumah. Okay. So this is after ambil result SPM. So apa perasaan Iman? Perasaan saya, Alhamdulillah bersyukur. Ya, Alhamdulillah bersyukur. Itu je lah. Okay, congrats Iman. Congrats. Dah tekan. Meanwhile. Hai guys. Tadi vlog adik saya ambil. Oh bangun. Dia tak ikut saat tidur. So ni diorang datang ambil saya. Nak pergi Melaka kot. Ada orang nak healing lepas SPM. Oh ya, sorry. Tengok kat ibu. Nak pergi Tak kat bawah. apa nama tu? Freeport Famosa Premium Outlet. Kalau korang tahu. Barang tinggal ke? Apa dia masuk balik? Cek balik. Bye bye. Jom. PC. Dah sampai guys. Ni orang tidur ni guys. Orang tidur. Ini apa? Orang tidur. Cantik dulu. Awan. Kau nak posing sikit. Kau masak tu, ambil tu. Beli beg satu lah. Aku keluar kena pakai beg juga lah. Orang buat habis beg paper. Yelah. Dari Zok lah. Habis. Boleh claim ke? Kau tak bawa ke? Boleh claim. Ha. Boleh claim. Oh tak bawa. Tak tadi. Mana boleh dia nak. Kereta anda ke? Patah Amin Amir Kereta apa? Osman. Blue. Tak ada orang datang ke kedai ni. Dia tak laku lah. Guys, sekarang hari sekolah. Ya. Selasa. Aku buat kerja. Belakang tu kan?
Kan lah nasi Arab. Apa nama nasi Arab? Pak Arab Cafe. Set B. Tak besar. Mau ke? Kapsa ke biryani? Tak nak lah. Kapsa ke sikit biryani dia banyak. Nampak. Ni. Jom. Ada orang. Tak apa. Kita lah. Aiduf Allah. Allah is good. Alhamdulillah makanan sangat sedap, memang recommend. Ah, kedai ni kita je duk. Tak ada orang. Kapsa. Chicken mandi. Air tu. Menu dia. Ke nak buat asing-asing? Tak buat lain. Banyak sangat lah rasa. Boleh. Saya so hungry. Ah. Ada? Beef tak? Tak ada beef. Kita kat mana? Kita kat mana? Cuba baca. Kita dekat Kapsa. Kita dekat kedai Pak Arab Cafe. Dengar tak? Kena beli mic lah. Tahu. Satu-satu. Ya, satu-satu. Gila. Tak ada sama. Pasal. Saya nak yang beef. Chef. Apa nak yang beef? Kita di Famosa. Tak premium. Welcome. Welcome. Mak, bila nak beli Nintendo? Tak tahu, gaji tak masuk lagi. Ha? Gaji tak masuk lagi. Nak beli Nintendo apa? Dia ni dah berapa? Dia dah tadi dah dapat berapa? Tak baik semua. Saya banyak tapi kalau tengok sizing dia kecil dia sikit je. Gila. Ya. Tengok kalau kau ada. Saya rasa sikit. Boleh? Esok lagi dua. Rasa apa? Rasa ais lemon tea. Asli. Baru tak beli lah, baru kalau beli Ha? beli sesen mahal sangat. Lima rekod lah. Belum sampai? Ya, dengan ada ekonomi sekarang. Kapsa. Extra. Ini beef tu. Oh, Oh, chicken. chicken. Okay. Teknik Dia ni. lah tu. Banyak dia orang tu. Aku nak cakap. Banyak gila. Siapa yang tampal ya? Thank you. Ni lah denim. Bawa apa? Itulah yang atas tu. Aku tak nampak coach pun. Dia dekat. Oh, patutlah FAO. Freeport Famosa outlet. Ha? Fatah Minamira Usman. Ya. Fatamin Amir Osman. Fatah Amira Usman. Ni. Okay guys. Yeah guys, thank you for the watching. Bye bye. Terima kasih Peligu. Meanwhile, the next day. Hai guys. Hari ni nak kena mana? Jangan buka puasa. Nak pergi ayuk air. Puasa. Puasa. Ya. Nak cari kasut.
Cari kasut. Mana pula? Ni boleh pusing dengan matang. Kata nak pergi Ha, beli matang juga Nintendo. sikit. So SPM nak healing. Yes. Okay, let's go guys. Tapi Nak pergi ayok ai guys, tapi jam sampai tertidur guys. Oh, kau pakai itulah. do not disturb me. Oh ya. Semua warna hitam. Saya je warna lain. Nampak tu. Yelah, itulah. Boleh cuba ke? Boleh cuba ke? Nak cuba? Ha? Ada juga coklat. Nak cuba ke? Ada tidur. Relat. Can taste lah. Can you give me this one? What? This one. Atasnya. Ya, atas. Sharing. Adeline Kau dah sikit? One. This one. Mommy, daddy, sit down. Kan duduk Ayah tak nak rasa. You have Macam level bangun buat luar dalam tu. Macam bau ke? macam cream puff. Tapi kat mana? Tak, kita tak boleh rasa. Kami berpuasa, tak boleh rasa. So tanya pada siapa yang tak puasa. Macam cream puff tapi version yang nampak macam bahu juga. Ya ke? Dalam dia rasa macam cream puff yang Tak manis sangat? dia macam whipped cream. Manis ke bagi kau? Tak kan? Biasa. Ha. Ya. Tak manis. This one no sugar, originally sweet by honey. If you want to buy, boleh campur. This one no sugar? No sugar. If you want more manis, I have I syrup. don't. I have syrup. Dia ni guys. Kunafa cheese. Tiba review pula apa nama benda ni tak tahu. Zaitun. Tiba review pula. Yang apa-apa duk. Satu apa? Satu. 12 pieces 50. Boleh buat trend apa add some colour. Aku ke colour? Tak usah aku lah colour. So hitam kan. Kakak cakap nak pergi majlis pengebumian siapa ni? Pengebumian. Nak pergi pengumuman. Ini 40 pieces. Ini 12 pieces 50. I want 6 pieces. Lagi limit. Kalau kurma kacang, Dia ambil 12 lah. Ambil 6 lah. Ha? Dapat free marketing tu dia. Ha? Dapat free marketing. Free marketing. Free marketing. Free marketing. Ni. Ha. Ya tu. Sedap ke? Ni seluar mana nak kedut-kedut ni kan? Dah. Berapa harga? 50. Semua? RM50 semua. RM50 semua. Jom kita check Croc guys. Ibu dekat Hokkaido. Dah tak ada treasure. Kita pilih dengan Crocs. Kau nak beli ke man? Tengok. Beli lah. Beli sini. Beli lah. Tapi ada oren tu guys. Ada oren. Orang pakai macam ni sekarang. Kenapa kau pakai tu? Ya, memang sekarang orang pakai macam ni. Nak bawa kereta kan susah. Mana ada susah. Beratus guys. Damage. Ni lah orang selalu pakai. Ini. Damage. Ni yang tinggi. Kau pakai kompon tinggi. Kena tahan kat
Ni kalau pakai terus tinggi ni. Pakai terus tinggi. Sarung kan? Boleh ke? Boleh. Mesti display. Sarung dua-dua. Okay. Macam tak boleh sampai. Okay, ni sabar ni Okay. Jadi kalau yang rendah, Okay. Okay rendah. Naik balik. Tak ada beza pun. Macam nak beli Nintendo ni. Kata nak beli Nintendo. Kalau Abai memang ambil warna ni. Banyak ni, yang ni sesuai pakai. Kalau Abai pakai ni weh. Warna orange. Warna orange pun best. dah habis. So aku patut tak buat treasure buat kelab dengan Iman nak ambil yang ni guys. rock kan. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Ibu bilang nampak seperti kanak-kanak. Tak silap. Saya tak bentuk. Tak sangat kan. Color. Hijau. Hijau ni hijau. Ni hijau. Kering. Tak ada saiz. Kalau ni guys. Ya. Apa panggil dia? Apa ambil warna ni? Ni warna apa? Nak beli? Tu ada orange tu. Beli apa dia? Kau kata kau nak beli. Ada bukti aku rasa kat kamera. Dia kata kalau ada crocs orange dia beli. Tak adalah, mana ada dalam clip. Kata cantik. Conclusion dia tak ada guys. Saiz. Tak ada size tu. Dekat Apa ni? Ha? Lagi mana? Man, dekat atas ni. Apa JSC? Tak nak pergi. Aku suka orang yang style macam Iman dah decide. Dia nak beli dia termenung je dari tadi dia diam je yeah. fikir. Dia dah decide untuk membeli. Tapi mahal lah. Dia mungkin big purchase dia sepanjang hidup. Tak apalah, dia kena beli benda yang big. Faham tak? Kenalah dia kena buat benda big juga. Kalau tidak dia akan depend on orang juga. Depend on orang. Lambatnya. Kan jalan cepat. A few moments later. Diorang nak beli Nintendo guys. Ni Sama dengan Salah dia macam mana? Salah dia kat mana? selalunya light light scratch. Tak teruk. beli tu guys. Saya tak beli. Kau yang nak main. Aku kena beli game Overcooked. Masalah overcook. It's already big kan. Sikit kat sini. Insect dekat. Dia akan bawa pergi dekat. Nampak tak? Sabarlah tak tag lagi. Nanti kalau kau tekan. Keluar guys. Guys. Duit dah keluar guys. Dah. Weh, tak record tu. Dah. Habis Duit. lah. Apa dia? Ada duit dah. Oh, first purchase yang besar untuk Iman Dah mendewasa dah dia. Habis SPM dah dewasa. Kita beli game pula. Let's go. Apa ialah accident satu. Tak tahu pun ialah accidental dengan water damage lah. Dah beli guys. Sekarang dah 9.30. Weh, tunjuk sikit. Weh. Salah jap. Duit dia. Duit saya. Saya miskin. Tu nak beli mana game? Sekarang nak tutup kedai dah duk. Laju doang. Nak mencari game. Dah 9.30. Naik atas terus. 9.36. Sebelum mall tutup guys. Kita berak je. Let's go. Masih mengejar waktu. Sempat ke guys sebelum mall tutup? Saya rasa
Saya rasa lepas ni saya nak kena beli mic ah. Betul tak? Nak kena beli mic cakap kat sini baru lah kan. Cakap drama membeli. Pakai laju sikit. Aku rasa tutup pukul 11 lah, weekend. Mana ada weekend ni, Khamis lah. Khamis lah. Tadi ni. Tu Kristi kat rumah. Bukan. NCG ke? Bukan. Apa nama dia? Tak tahu tu. Kesel. Mana? Dia nak main game sport. Bang. Tahu tak game yang game sport tu, Nintendo Sport tu? Atas. Oh, yang tu. Tu. Ambil. Dia apa ni kes tau? Mak kau. Betul. Abang tengah ambil eh? Daripada kau beli kes baik kau cari. Cik, dia kau biasa saja. Iman. Lagi bayar. Oh, yang tu dia punya dia sabar. Yang tu tak ni. Dah. Okay, let's go. What? Busy. Dah lah limit tadi. Nak beli limit pula. Kau beli. Mesti mencuak duit dah habis. Ada. Tu aku campur. Cepat kau apa? Sempat bawah ni ai. 9443. Let's go. Laju ni. Ya. Laju. Dia satu atas tu. Tak Satu atas ni. Jom lepas tu naik turun balik sana. Pergi sana. Tak, kedai tu ada Proton Saga. Limit. Sebab ni. Penat ni. Sakit kaki ni. Di Thailand. Penat weh. Dah sampai tapi apa yang diorang cari? Apa tu bunyi ni? Yang tu je boleh? Boleh. Boleh pakai ke tu kan? Okey. Dia Syarjul. Yang Mario Mario ni. yang racing tu. Mario Kart Macam tak ada je. Tinggal sikit damage. Super sakit kaki saya. Tak Yang ni. akan pindah-pindah. Dia boleh Perlukan sugar. Pasal I need sugar intake kan. Ya Allah. Esok mesti ada muscle. si- Muscle. Tengok ni kalau pilih dia boleh pilih exercise. Alah. Nak abang tadi weh. Sabar. Kenapa? Ni nak exercise dapat ni dapat ni. Ya Allah beli 2 game tu. Benda sih. Tapi Tu abang tu weh. Dah weh. Okey, sebetulnya mobile. kau tengok tak? Harga dia kena tengok cuba buat girl smack. Harga dia Kau bapak guys. Hello. Dapat tapi tengah kat kedai tengah berbincang. Ya Allah. Ambil lah. Ni letak balik. Ya, sebab cik tanya boleh pakai letup tu tak? Boleh. Tanya lah. Boleh abang. Kena tanya lah. Boleh. Tak, cakap dah pergi dulu dia. Ibu faham sekali. Kau biar betul lah. Tanya lah, tanya. Tak, bukan kau nak main buat apa? Weh, tempat letak casing tu tak nak ni. Kau letak casing. Tak, aku tengok tengok harga dia. Saya aku, okay, explanation aku. Kena nak tutup Yang ni. Ni RM20. Yang ni RM69. Lepas tu kalau contoh nak bawa kereta, bawa kereta. Bawa kereta apa pakai ni? Ni bawa kereta macam ni lah. Kalau ni bawa kereta tak ada. Tak, yang ni untuk main game yang sport. Tapi kita ada sport. Ada sport. Tapi kereta tak ada lagi. Tapi kereta tak ada. Dia boleh main yang ni. Tak, kau boleh main untuk sepak rampro kaki sebab cepat. Dia nak Kita cuba itu. dah. Finish. Shit guys.
Gila. Abang kena bayar ni. Tu tak apa. Oh guys. Tapi dah cukup dah tua. Abang kata dah cukup aduh. Mak kata esok pula. Ya Allah. Time dah tutup dah. Kita balik rumah. Kita try set up. Jumpa di rumah. Bye bye. Kedai dah tutup guys. Dah tutup dah. Benda dah legit. Baliklah. Weh, orang kedai Titan tu pun dah tutup kedai. Ha? Depan tu Titan. Oh lah. Ni lah tadi. Oh, Arab tadi kat sana tu. Akak ibu belilah Titan tu. Ya ke? Yes. Balik dulu. Bye. Aku. Tada, ni spot. Tada. Lepas tu, kalau ada ni, kena buat apa? Masukkan dalam. Oh. Dulu oh. Apa kan tu aku? Aku dah sini je man. Kau beri. Sampai jap.